Risaunya, sekarang ni banyak betul penyakit. Doktor, saya nak buat medical check up boleh? Untuk medical check up you, kita akan buat check blood pressure dulu. Masa ni lah kita boleh tahu bacaan tekanan tu tinggi ke rendah. Okey, lepas tu doktor? Kita akan tanya few questions about your medical history, your family history sikit. Tengok ada apa-apa risiko untuk any penyakit yang berketurunan. Part ni memang SK nak tahu sangat sebab arwah mak dulu memang ada history sakit. Memang jelas betul penerangan dari doktor. Okey, lepas tu doktor? Dan kita akan timbang berat, tengok tinggi you untuk kira BMI. Ini penting untuk tahu BMI normal ke tak. And then doktor? And then kita akan proceed dengan scan. Okey, jom pergi tempat scan. So hari ni kita akan scan bahagian hati, liver, buah pinggang, kidney, gallbladder, hempedu, and also bahagian rahim. Tengok dekat area rahim, ovari, kalau ada ketumbuhan ke apa-apa yang tak betul. And then kita akan tengok melalui the ultrasound. Alright, so kamu boleh mari. Ini hempedu. Nampak macam okey, tak nampak ada benda kat dalam. Serius je muka doktor? Ada nampak apa-apa ke? Macam sis kecil rahim, you punya ovari belah kiri. Tapi kecil je lah, tak besar. Next nampak apa doktor? Nampak rahim you, nampak normal. Dan kita measure berapa cm. Ini pun dikencing. So you punya akan pusing ke atas. So it's normal lah. Memang betul-betul teliti doktor cek. Lepas tu doktor? After that kita akan ambil darah. Dalam 10 ml je. And then ambil sampel air kencing. Masukkan urin dalam ni. Korang pun mesti nak tahu package apa yang ada kan? Korang tengok ni, boleh pilih nak yang mana satu? Ini semua ada check untuk hormon sekali. Korang student atau dah lama tak buat medical check up, datang je klinik Medilove. Result dapat dalam 3 ke 5 hari bekerja. Klinik buka setiap hari. Jangan tunggu lama-lama, datang buat medical check up dekat sini. Kesihatan tu penting dari segala-galanya. Sayangi diri anda.